Assalamualaikum. Kembali bersama saya. Sekarang kita sampai di Lago di Dobiako. I'm on a 15 perky, baby. What we finna do? Talking, I'm in love, baby. Don't make a fuss. And a hotel lobby, damn, I'll pack it up. Keadaan sini hujan. Hujan kenyang-kenyang. Kita tengok view ya. Ya. Jangan lupa saya. Ni, tak apa. Kita Teruskan kata untuk hiking yang kedua. hiking kedua walaupun hujan kita jalan oh. Kita jalan. Jalan. Kita mai bukan nak duduk bilik je. Lawa. Ya, jauh elok. Ni ke PTT tu. Ni dia ni, kawasan dia ni. Lah hari baru cuti Oh, tak ada orang mandi. Bagi kata-kata sikit. Kita bawa baju seluar awak nak mandi, tengok tak ada orang nak mandi pun. Ni mata dah nak mandi dah hujan oh. Kalau ada boleh terjun sini. Boleh sini. Okay, boleh balik lah. Tu ada orang mandi. Itik. Itik ada orang mandi itik. Ada orang mandi itik. Macam mana? Macam tu Kalau ni dengan logo di Brest berapa? Kalau logo di Brest berapa per 10? Ini berapa per 10? Lagu di Brest setakat lah 10/10. Kalau yang ni Kalau yang ni kita belum tentukan. Sagi kita kena hide dulu je. ya, Kena hide dulu tak. nanti kan. Tapi sekarang yang saya tengok ni dia macam lapang kat sana. Kat sana macam pusing gitu. Tapi tak tahu kat sana macam mana. Tanya sikit. Okey, tanya apa? Nak tanya sikit. Nak tanya cameraman. Betul-betul boleh mandi tak? Betul-betul boleh mandi. Boleh mandi ya? Tak wajib lu mandi. Tak kena marah. Siapa ada tulis jangan mandi? Dia tak tulis. Dia tak tulis, tak ada larangan lah. Nak mandi tak? Sana? Kalau tengok sini, dia tak ada tulis pula larangan tak boleh mandi. Larangan tak ada kan? Dia hanya tulis kata tak boleh bawa boat je. Lepas tu kita kena ikut kawan Komsah. Kita kata apa? Kaedah kata al-aslu fi syai' al-aslu fil asya' al-ibaha. Aiwah. Asal bagi satu perkara itu ialah harus. Betul. Sehinggalah datangnya dalil yang mengharamkan perkara tersebut. Aiwah. Jadi apa lagi? Meluncur. Meluncur. Nampak tu. Sagi edit dia masuk lah. By sheer coincidence. Anjing. Macam itik. Mana anjing? Okay, cik, dia kata-kata sikit hari ni. Alhamdulillah, hari ni dia apa? Hujan sepui-sepui bahasa. Hujan lah tak hujan. Gerimis mengundang. Gerimis mengundang. Ayat tu tak keluar. Oh, sangka. Panas berpanjang, rupanya gerimis mengundang. Sikit-sikit kan. Kalau tengok dalam tu pun tak nampak kan. Tapi okey lah, view dia masih cantik. A few moments later. Okay, sekarang kita dekat Penang White Resort. Ini White Resort. Apa dia? Tempat kita ni dulu apa? Sebelum main Maggi kita kena orientasi dulu. Kat situ ada tasik. Enggak tahu larangan dah jangan pijak rumput. Jangan bijak rumput. Oh, ni tak cukup lama. Alamak. Tak cukup lama. Gary! Tak, masa saya masuk tu rumput tak ada lah. Oh, dah dah. Ibu berak. Bukan, yang tu KBN. Ah. Yang tu KBN, Penang Resort. Saya tu Jom dekat kita ambil pot sana nak. Pak Zakat tau. Nak pusing sana ke nak pusing tu? Sini ke nak ke sana? Sana, cadangan sana cadangan. Kita ni Kita lintah tu ya. lintas sana. Lintah tu eh. Saya ada belajar tu. Jalan tayak. Jangan tanya. Tapi Tapi tu lah saya ngaji tak habis. Ngaji tak habis. Kalau ngaji tak habis tu aku tahu. Dia jalan dia separuh masuk dalam, separuh terangkat. Bukan.
Lago di Dobiako. Ni kawasan dah. Oh. Tu cek berhala Kristian. Ni buat chalet ni. Semalam bas 1000 bas semalam. Standby. Hai. Semat oh. Macam ni dia buat weh? Dia lipat oh. Semat gila. Cara kau lah. Belum ke tak buat kerja ni. Siapa dah tak ajar tu? Tak apa ni tak buat kerja sama Mat. Betul. Dia cek ruk dengan aku. Mak pandai oh. Apa duk bahan aku? Tak bahan. Oh, hang tak buat kerja kau ni. 我有我自己的原则，我不想一辈子让人踩着脚下。 Jadi elok. Hang ya tak buat Hai. Ni, Mat. Dia kata hang. Dia curhat. Sila. Kita cek ruk. Sabar. Tolong dia play. Awak buat tak tahu tugas hang. Awak tak tahu tugas hang. Mana kenal? Kau jangan lupa tag aku. Nampak apa dah? Ya, nampak. Apa telas ah? Tak, nampak LIDL. LIDL. Betul, nak cari apa? Nak cari coffee. Cari ayam yang hidup ni, kita bersembelih. Khaufi. Ambil ayam belum tiap bang. Ambil ayam belum tiap. Teh. Teh. Meletup aku punya perut nanti.
Kena tinggal. Kena tinggal. Dok itu tu jalan belah no. Kita balik belah ni. Pandai. Okey, hello gang. Hari ni kita dekat kawasan apa tu nama dia tak ingat dah. Ni sebab sekarang kita dekat Ko'o. Ko'o untuk kita cari beberapa jenis barang yang ada di sini. Kita berada di Ko'o. apa nama tempat ni? 14 Sembah. dia sembah. Nak jadi yang terlepas tu. Minta maaf. Menjadi 4.8%. Terima kasih saudara. Saya akan bincang di Palembang bersama saya Ustaz Amin. Saya tak tahu nak cakap apa. Semalam kami dah turun di Tasembah. Sekarang kami nak turun kat Silian nak ambil view Silian. Silian berkata mantap. Cik kita yang jadi apa? Jadi apa? Navigator ni. Cik. Sana cik. Berjaya ni. Hari ni nak turun Tasembah kan nak turun Silian. Kita tanya leader kita. Tanya leader. Oh tak apa tak payah. Kita akan turun di Saya nak buat keputusan ni. Silian. Saya buat usaha. Saya buat keputusan hari ni. Menang hari ni. Menang hari ni. Dah kita turun Silian. Jangan tanya banyak. Jangan tanya banyak, ikut lah. Siapa navigator sekarang? Navigator tapi keputusan tangan aku. Sedap dia ni. Esok saya letak jawatan. Saya serah jawatan kat Mat. Selamat esok tidur no. Esok pagi solat. Tidur tu. Bisa dini. Mat dah biasa dini pukul 8.40 bawa dah bah. Cantik tidur tu. Dah min. Ya, esok pagi. Esok sibuk. Ni kita nak pergi naik lembu. Tu nenek Naik kuda. Yang boleh tidur. Naik kuda. Duduk Kawan. Aku hanya lambat. Naik kuda tidur apa bai? Ni kan. Orang kata bagi baru. Faham. Tapi dia tidur bah. Dia kena tunggu kuda bangun dulu. Kena tunggu bangun dulu, Kuda bangun kena tunggu orang nenek kuda bangun dulu. Tu. Saya orang nak kuda tu lambat. Orang naik kuda tu bangun dulu. Penjaga kuda ni. Ni. Ni kan kuda. Ni buat masalah. Ini arah kuda. Dia pergi tinggal kamera. Saya tahu. Saya tahu sikit. Sound macam ni. Sound macam ni. Semangat semangat. Saya nak boh dah macam ni. Kita dah keluar arah bah. Kita dah santai. Lepas tu kita hui, kamera aku. Di mana? Di mana pasal tu? Lambah. Di area mana? Dekat Tasembah. Tu yang kami tahu kita sembah. Tu tak kopi tu. Ada benda tak sedap kat itu. Lepas tu cerita sikit semua. Lepas tu dia muka dia macam dia muka cuk ah tapi dia cover. Muka spark macam. Lepas tu dia ambil phone. Tengah tunggu 2 jam. Kita semua orang kuli-kuli bawah ni macam mana leader kita ni. Tak apa, kita tunggu lah. Tengok tak lama lepas tu Bah Mai
Alhamdulillah. Orang lain yang berlari. Tuan buat tak tahu. Orang lain kalau pergi ambil dia macam Dia kata awak pergi ambil kadang kamera baru lah. dah tuan. Tak, kita ni tak takluk dengan dunia. Alhamdulillah. Main kamera tu kat aku. Kalau dah kata rezeki tu kat kita, akan sampai kat kita. Tapi check and lost and found tadi. Pesawat tu kena ada. Dah book esok nak pergi ambil kat Lens. Kerja dah hilang pula. Okay cik, saya tahu sikit pasal Hayak. Dayak ah. Betul ni saya beli tahu no. Dayak tu mula rasa macam baru kat lagu di Bray. Pick up. Tertinggal kat Siembah kat lagu kat mana tu? Kat Sebelum tu ah. Tinggal tu Messi tolong jaga. Messi tu Dia juga. nampak Messi tu kan. Dalam dia ada satu kedai tu ada frame Messi, Harry Kane. Tapi si ada tak? Dia nak letak atas situ Messi adalah good. Good yang sebenar Messi. Saya tak kena mengenal. Ini tengok. Foto ni tinggal daripada tadi. Dah berapa jam agak tuan? Lagu Tak dia tahu. fresh. Messi tolong jaga. Lagu Dobby aku. Saya ambil sama Messi tu juga. Messi Sebelum Messi tu je kau. Messi good. Harry Kalau Kane. orang tanya siapa dia Messi dengan Ronaldo siapa good? Messi good. Tak tahu apa. Sebab Messi miss. Dia tak dapat. Kalau si A ada sepak nak foto. Kata begitu. Okay, kita buat video tutorial beli tiket OBB. Ini Australia punya public transport. Tak mana? Overtiliat kan? Ya. Tak ada option. Umur kita kat overtiliat. Sorry. Tak ada on. Berarti dah sebagian. Ayo. Wah. Ada. Satu ya. Dia next. Coba. Okay, bawah. Ni dah. Bawah dah 18. 80. Okay. Tekan harga. Harga. Tak tengok harga ni. Tekan. Tekan mana harga? Tu tekan ni. Ya, Oh, ni, betul ni. dah. Ya. €7.6. Saya cek duit tu. Apa barang kita dah beli dah. Boleh jalan kaki wah. Oi. Beli kau. Lambat Kan dah cuba sekat. Isyak lambat InsyaAllah baik. Jom. Maghrib lambat Ya baik. Maghrib baik. Okay, maghrib kau apa? Maghrib ke 9. 9 berada. Ni nak tunggu apa sunset mak ni. Ni leno tu. Betul. Bangkit ke sebelah ah? Aiyah. Silian berada, silian. Hari ni saja ada 2 hujan lah. Saya ingatkan ada 2 hujan lah. Banyak dah 1 hujan ni. Ni. Ni budak eh. Dia bukan apa, tengok benda cantik. Jadi tak perlu pakai spek ni. Jadi benda tu Tuhan beri je. Siap-siap. Tahu-tahu spek hilang. Pakai mata ni, pakai mata. Kata. Lupa mata tahu pandang celek kan boleh tau. Allah suruh jaga mata. Boleh tara ni. Ada kawan saya tu, ish, tak tahu nak abang. Dia kalau teropong tu kau boleh. Oh. Yang tu kena Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Dia ni rupanya. Bukan saya. Oh. Belakang saya ni. Ni dia. Sebab tu dia pakai spek hitam. Tak syok air hitam apa ni hitam. Syok air hitam. Masalah ketua ni kena buat keputusan yang susah lah. Macam Anwar lah. Apa ni sebut nombor aku ni? Kocak sebut nombor aku. Ni. Sini duduk. Sedap ni. Kita berada di Bah no. Bah ni macam bisa naik tau. Bah ni kita pernah naik je. Kan ada kenangan bah ni. Bah ni duduk belakang. Kenangan yang saya tahukan tadi tu lah. Kenangan tu kena beli. Kenangan dia dah. Ya. Sekarang kita di kawasan perkarangan rumah. Kita saja jogging-jogging kita ni kena jalan Brisbane. Tengok kawasan rumah. Oh, nampak. Sasaran kami satu lah. Oh, nampak hujung.
tu nak pergi tu. Ada kambing-kambing lah, lembu-lembu lah nak tengok. Lembu tengah mana. Sak tengah mana. Jom, let's go. Keluar Rumput dah panjang. Ni boleh jogging. Wah, ni jogging pagi-pagi Jogging pagi-pagi lah, jogging tepi Pendang. Subuh mah ada. Subuh mau dah. Ni subuh ke apa? Ke-3 gelap lagi. Ke-4 jogging. Tahu-tahu balik sebalik tak jumpa jalan. Lepas gunung tu. Lepas gunung sana. Belakang ni lagu di Bryce kita pergi ni. Ni tidak ada jalan bang. Jalan hiking ke? Jalan belakang. Jalan belakang. Pergi jalan belakang pula. Macam pula. Tu, bu, kat dah. Dekat ni. Kat ni. Tepi tu Rumah semakin jauh. Oh, semakin jauh. Oh, rumah jauh tu. Oh, jauh tu. Kalau saya tadi nak pergi jalan depan tu. Tak jumpa jalan main sini. Pusing mai. Pergi sana. Dah tak memang gerik ni. Pukul 7 apa dah ni? Ni pukul 7 apa? Ini 7.50. Maghrib pukul 9 awak dah. Maghrib lewat ah, maghrib pukul 9.30 awak tak silap. Isyak pukul 11 mat. 11.30 mat. Subuh pukul 3. Kau rasa? Lami Amal. Hantar orang selfie kan dah? Lami Amal. Ni makhluk yang terpupus sahabat ni. Rambut mahal, rambut Lami Amal. Sebiji. Lami Amal. Oh, Lami Amal. Oh, Lami Amal. Oh, Lami Amal. Ni lah. Tujuh asai dah. Nampak dah lembu-lembu ni. Banyak ni paling sado lagi sado pula Lami Amal. Lami Amal tadi tak berapa besar lah berada. Kalau tanya ni bunyi ni bunyi loceng kat tengkok bang. Tak bunyi loceng. Bos mai, bos. Bos mai. Bos mai. Bos mai. Bos. Marah bos. Bos marah. Oh, marah kai mai. Marah ke pada? Oh, marah. Cuba sikit. Cuba lagi. Besar nak re. Buat 7 bahagian sedap ni. Boleh tadi you show macam tu marah kau 3 kali dah ni show macam ni. Dah lah besar. Oi. Boy, buzing macam pandai oh. Ambil sikit. Okey, ambil gambar. Okey, dah. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin.
She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today. Ni sama makan tak weh? Dia standard dia 2 Pedas tu. Tak makan lagi dendeng ni, lagi dendeng. Kira meng. Lagi dendeng banyak berapa? Buat. Okey, mak dah apa? Kau nak apa kena transfer? Ya, kita tengok gambar paling ni. Oh, biasa. Paling jahat kali. Saya buat folder dulu. Kan tu yang tengok ni. Tengok. Satu mak jahat. Aku nak tengok mak dia. Ni nak tengok mai. Tengok ni gambar ni. Buat penjahat dia. Ditutup dia ni tunjuk lah. Dia buat onar kan ni, dia buat onar. Buat warna masalah ni. Wanted. Ni wanted. Oh, dia. Tidak bawa ada sponsor dendeng. Ada sponsor. Cerita. The next morning. I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue. Nama tempat dia apa? Nama tempat dia? Lagu di. Lagu Yuda Biako dok. Kita nama Malaysia. Oh, nak. Nama Malaysia. Sekali lagi. Sekali lagi. Edit. Kata-kata sikit hari ni. Tutup kamera. Buk sekali dulu. Before lagu di Bryce. Ainda lagu di Bryce. After lagu di Bryce.